Hari ni ada satu family besar, ramai gila kat Pamak Western ni untuk rasa nasi lemak tomahawk kita. Tahu tak siapa? Dia family Ghazali. Dia pun pilih saiz yang paling besar dekat Pamak Western ni yang Dina pegang sekarang ni untuk saiz 730 gram dengan harga paling mahal dekat Pamak Western ni. Dina nak masak daging tomahawk daripada Australia jenis Angus. Family Ghazali ni request untuk nak medium well. Medium well ni ambil masa sebanyak 10 hingga ke 12 minit. Apa boleh tengok dia ni isi tebal, juicy, lembut macam Dina. Okey, untuk portion ni apa boleh tengok kita ada 3 portion nasi, kita ada ikan bilis, timun, telur, lepas tu tomahawk dengan sebesar ni dengan harga RM189 je. Untuk nasi lemak tomahawk pun kita letak juga sos black pepper. Kalau tak ada hal ni kat Pak Mat tak lengkap lampau. Apa boleh tengok. Okey, dah siap untuk family Ghazali nasi lemak tomahawk. Untuk portion ni apa boleh makan 4 ke 5 orang. Kalau apa nak nasi pun boleh dengan harga sama je. Untuk nasi lemak tomahawk ni paling mahal RM189 saja dan yang paling murah RM149 saja. So kalau hampa nak makan nasi lemak tomahawk ni, hampa boleh main ke Pak Mat Western. Untuk nasi lemak tomahawk ni pukul 12 tengah hari sampai 12 tengah malam je. Okey, jumpa mai.